Ada perjalanan yang bukan sekadar tentang destinasi, tapi tentang insan yang kita temui di penghujungnya. Kali ini, aku menuju ke Baling, Kedah untuk menziarahi ayah kawan aku yang sedang sakit. Jom, ikuti perjalanan kali ini. Kita orang memulakan perjalanan seawal jam 5.30 pagi sebab trip kali ni pendek je, 2 hari 1 malam. Okey, tujuan pergi ke Baling ni untuk ziarah ayah kawan akulah yang tengah sakit stroke. So itulah tujuan utamanya pun. Rumah kawan aku tu dekat area Kuala Pegang, Baling, Kedah. Perjalanan mungkin mengambil masa sekitar 5 jam macam itulah. So hari ni hari Sabtu, mungkin trafik agak banyak kereta lah. Berhenti sekejap dekat area Sungai Perak untuk sarapan, isi perut sebelum meneruskan perjalanan. So sampai ke rumah kawan aku tu dalam pukul 10 lebih lah, lebih kurang. Okey, jom kita menziarah. Lepas ziarah pakcik tu, kita orang siap makan semua. Akak kawan aku siap masak apa semua, perut dah kenyang. Okay, kita orang menuju ke Sungai Petani untuk check in hotel. Memang tahu jauh, agak jauh sikit lah, dalam sejam perjalanan. Tapi sebabkan trip yang pendek ni, at least dapatlah tengok Baling dan Sungai Petani sekali. Ada yang ikut tak pernah sampai ke Kedah ni lah, ke Baling Sungai Petani ni. Jadinya kita penuhkan jadual kita lah, kan. Dapatlah tengok 2 tempat sekali. Okey, jom kita check in dulu. Hai. Okey, sekarang aku baru je check in dekat Swiss Avenue Sungai Petani.
Sajalah duduk kat Sungai Petani ni memang agak jauh sikit lah daripada rumah kawan aku tu. So ni berehat dulu, sekejap lagi mandi-mandi semua, segar-segarkan badan. So malam ni kita orang sajalah nak pergi tengok berendam sekejap dekat kolam air panas Ulu Legong, Kedah. Nanti kita tengok macam mana kolam air panas Ulu Legong tu. Okay. Pagi. Okay. Lepas sarapan semua dekat hotel, tunggu time untuk check out. Kita lepak-lepak sekejap. Sekejap lagi kita akan baliklah ke Lembah Kelang semula. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video kali ni. Pada yang dah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Pada yang dah menonton video tapi belum subscribe, sudi-sudikanlah tekan butang subscribe dengan loceng tu, sehingga kita bertemu lagi dalam next video. Bye bye.